You know what, aku pernah pakai t-shirt dengan long sleeve Divan daripada Gymshark, dan hari ni aku nak test baju yang baru sampai panas lagi, tank untuk buat full day. Kita akan buat bag dengan bicep. Korang boleh tengok macam mana, adakah dia still enhance. Sebab korang boleh tengok kan macam mana short sleeve, macam mana long sleeve tu enhance kita punya fizik. Dan korang akan tengok macam mana tank enhance aku punya fizik yang tak seberapa pun. Jom. Untuk exercise hari ni aku akan buat bag dengan bicep. By the way, aku saja pilih color tank yang agak loud sebab aku dah banyak tank yang warna yang macam dark sikit kan. So aku nak bagi ada satu yang warna loud lah. So aku pilih warna amethyst. Size yang aku pakai sekarang adalah size S, dan aku rasa macam dia agak loose. Aku rasa kalau aku pakai XS pun masih muat sebab dia punya kain sangat stretchable, dan pada masa yang sama dia tak terlalu ketat sangat tau. Bagi aku kain macam Divan ni, walaupun body fat kau agak tinggi, dia sebenarnya masih boleh dipakai. Sebab biasa baju Gymshark muscle fit ataupun slim fit aku akan pakai size M, tapi yang ni aku pakai size S, masih loose di bahagian perut. Ni lepas siap workout, apa pendapat korang? Okey tak dia punya fitting? Cuba komen pendapat korang kat bawah, aku nak tengok.